Satu lagi, basuh beras. Nak bagi makan family kan, basuh beras. Ikut arah tawaf lawan jam. Yakin? Doa dia senang je. Selawat 3 kali, baca Fatihah, doa dia, ya Kau lembutkanlah hati anakku ini, Syamsul Hamli bin Ismail. Sebut nama dia. Seperti mana engkau lembutkan beras ini menjadi nasi. Yuk, masak nasi, bagi semua makan. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Kalau puan-puan nak cuba, boleh. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Boleh. Jangan tertinggal perkataan hati. Kita suruh lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Dah tertinggal pula hati. Kau lembutkanlah suamiku. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Lepas 40 hari balik patah-patah tangan-tangan. Assalamualaikum. Apa hal pula?